saya fikir head yang tak teratur ni perkara biasa. Tapi bila makin lama makin pelik. Darah keluar sikit-sikit tapi tak henti-henti. Badan saya cepat letih, emosi saya tak stabil, saya mula rasa tak kena. Pergi cek dengan doktor, katanya ada fibroid dalam rahim. Walaupun kecil, doktor kata kena pantau. Sebab kalau membesar, mungkin kena dibedah. Masa tu, perasaan saya bercampur bau. Saya diberi ubat hormon. Tapi kesan sampingannya buat makin saya tertekan. Berat badan naik, mood swing teruk dan badan terasa lemah. Saya sendiri butuh, tak tahu nak buat apa lagi. Seorang kawan saya cadangkan kapsul sarang semut ni. Katanya banyak wanita yang ada masalah macam saya dan nampak perubahan. Saya tak fikir panjang lagi, terus saya cuba. Saya mula dengan 2 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Dalam masa yang sama, saya tetap ikut rawatan doktor dan jaga pemakanan saya. Selepas bulan pertama, head saya mula keluar lebih normal. Badan pun rasa ringan, tak mudah letih. Masuk bulan ketiga, saya pergi check up. Doktor kata, fibroid saya mula mengecil. Head makin teratur setiap bulan. Dan yang paling penting, saya rasa lebih stabil dari segi emosi saya. Saya lagi tak cepat marah ataupun stres tak tanpa sebab. Suami pun rasa perubahan. Dan dia sangat bersyukur, dia semakin sihat. Sekarang saya dah kembali aktif. Tak perlu risau tentang head, masalah kesihatan yang mengganggu saya. Jangan tunggu sampai terlambat. Seada head yang tak teratur, fibroid macam saya, jangan anggap benda ini remeh. Saya sangat sarankan anda kapsul sarang semut ni. Alhamdulillah, saya dah kembali sihat. Sekarang giliran anda pula. Kapsul sarang semut terbaik. Nak dapatkan kapsul sarang semut, tekan link di bawah.